Edson Arantes do Nascimento, yang dikenali secara universal sebagai Pelé, ialah seorang pemain bola sepak profesional Brazil. Dilahirkan pada 23 Oktober 1940 di TRS Cores, Brazil, dan meninggal dunia pada 29 Disember 2022. Beliau secara meluas dianggap sebagai salah seorang pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman. Pelé adalah penyerang prolifik yang terkenal dengan keupayaan menjaringkan gol yang luar biasa, dribling yang mempesonakan, dan penciptaan permainan yang inovatif. Pelé menghabiskan sebahagian besar kejayaan kelabnya bersama Santos FC di Brazil, di mana beliau bermain dari 1956 hingga 1974. Sepanjang tempohnya bersama Santos, beliau memimpin kelab itu meraih pelbagai gelaran, termasuk 6 gelaran Campeonato Brasileiro Série A dan 2 gelaran Copa Libertadores. Beliau kemudiannya bermain untuk New York Cosmos dalam North American Soccer League, NASL, pada tahun 1970-an, menyumbang kepada pertumbuhan bola sepak di Amerika Syarikat. Di peringkat antarabangsa, impak Pelé sangat besar. Beliau adalah satu-satunya pemain dalam sejarah yang memenangi 3 Piala Dunia FIFA. Piala Dunia FIFA 1958 pada usia 17 tahun, menjaringkan hat-trick di separuh akhir dan 2 gol di final. Piala Dunia FIFA 1962, walaupun cedera di awal kejohanan. Piala Dunia FIFA 1970, memimpin salah satu pasukan paling terkenal dalam sejarah bola sepak. Beliau kekal sebagai penjaring gol terbanyak sepanjang zaman Brazil dengan 77 gol dalam 92 perlawanan diiktiraf FIFA. Jumlah gol kejayaannya, termasuk perlawanan persahabatan, disebut oleh Guinness World Record sebanyak 1,279 gol dalam 1,363 perlawanan, menjadikannya salah seorang penjaring gol paling prolifik sepanjang sejarah. Selain statistik dan rekodnya yang luar biasa, Pelé adalah duta global untuk bola sepak, dikagumi kerana semangat kesukanan, kerendahan hati, dan pengaruh positifnya. Gaya permainannya yang menawan dan kejayaannya yang besar melangkaui sukan, menjadikannya ikon budaya. Walaupun selepas pemergiannya, legasi Pelé terus menginspirasi generasi pemain bola sepak dan peminat di seluruh dunia, mengukuhkan statusnya sebagai Ore, Sang Raja, bola sepak.